为提升民众对献血重要性的认知，印尼慈济基金会联合居港市红十字会于4月13日星期日在居港古苏玛邦萨学校举办了一场爱心献血公益活动。慈济基金会联合印尼红十字会居港市分会，在古苏玛邦萨学校举办了一场社会公益献血活动。慈济居港分会副会长朱哈就表示，这次献血活动旨在鼓励居港市民积极捐血，因为血液对于有需要的患者来说至关重要。本次活动的献血目标为150至200袋血液。据了解，慈济的献血活动每3个月在居港市的不同区域轮流举行，且每一地区的献血目标也会因地制宜，设定不同数量。Tujuan dari kegiatan ini adalah kita mengajak masyarakat untuk mendonorkan darahnya, di mana darah ini sangat penting untuk membantu sesama yang membutuhkan donor darah. Targetnya berapa, Pak? Hari ini target kita antara 150 sampai 200. Kira-kira sudah yang daftar ada berapa? Nah, yang sudah kita lihat tadi nomor antrian sudah kurang lebih sudah 150 ya. 与此同时，其中一位献血者怡安表示，自己已经连续5年成为慈济基金会活动中的固定捐血者。他透露自己通常通过社交媒体获取献血活动的消息，之所以坚持捐血，是因为他认为定期捐血不仅能帮助他人，也有助于自身健康。Memang pendonor tetap di sini. Memang pendonor tetap. Udah berapa lama? 5 tahun lebih ya? Belasan kali. Terus setiap dapat info, donornya di sini terus berarti. Dari Instagramnya selalu dapat info. Ini dapat apa aja nih barusan? Nggak tahu. PMI sama beras. Alasan kita sering mendonor darah itu apa, Pak? Ya, buat kesehatan. Buat kesehatan. Sakit lagi, peredaran darahnya lancar。目前居港市对献血的需求量仍然非常高。根据印尼红十字会的资料显示，每天至少需要200袋血液，以应对社会各界对输血的迫切需求。Ilham Wahyudi, PAL TV。